Minasan, konnichiwa. So, mari kita tengok apa yang ada dalam eShop Malaysia. Inilah dia, eShop Malaysia. Sama je, cuma tapi yang bezanya harganya lah. So, first kita tengok Pokemon ZA. Kalau kita tengok US, sekarang ni dalam $70 lah, lebih kurang $70, iaitu 290. So, yang ni localized punya price untuk Malaysia lah, 259. Dia beza lah juga harga. So, dia bukan betul-betul direct transfer. Macam dulu kita beli kan, kalau kita beli dekat US, betul-betul direct convert. So, kita memang kena bayar 290 lah. Yang DLC ni pun saya terkejut sebab yang ni jauh jugalah daripada harga original yang dekat US. Yang ni kita dapat 84%. US punya dalam $30. Dalam 125 juga lah. Kita dapat RM80. Kalau Walken Tour ni dekat US, dia dalam $10, iaitu RM40. Yang Pokemon Shield Expansion ni sama harga je dekat US dengan yang ZA ni, iaitu $30. Tapi kenapa harga dia tak sama, sedangkan Pokemon ZA dengan Shield punya expansion ni sama harga dekat US? Pelik kan pricing ni, sebab agak random. Inilah dia semua sesi yang ada dalam Malaysia punya eShop sekarang. Ada gendok teman, not bad kan, RM16. Ni anniversary Street Fighter. Hollow Knight pun dalam 49 US. Kalau convert dengan duit kita dalam 80 lebih, dekat RM90 kat. Ada banyak sangat game lagi yang tak masuk lagi dalam shop Malaysia ni, Asia ni kan. Overcooked tak ada lagi. Overcooked kalau dekat US punya adalah boleh beli. Deltarune atau Undertale kan, tak ada lagi. Banyak lagi lah tak ada. Online membership dia macam tak berubah pun, harga lebih kurang je dengan US punya. Okay, thank you lah yang mana tengok saya punya video selama ni. So kalau ada apa-apa lagi boleh tanya lagi ya. Thank you.